Makcik Rebecca mengamuk sakan. Makcik Rebecca ni berusia 41 tahun. Dia seorang settlers ataupun pendatang Yahudi yang duduk di Israel. Dalam satu kesempatan, dia telah bertemu dengan Menteri Keselamatan Dalam Negeri, Itamar Ben-Gvir. Oh, itu jam dia maki kau-kaunya. Selamat datang untuk belajar bahasa Ivrit 101. Kita cuba sebaik mungkin. Ahli bahasa ni aku buat base daripada cross-check ataupun rujuk silang daripada Gemini dan beberapa platform AI yang ada lah dalam dunia internet. Jadi kalau kita tengok ahli bahasa ni, kita dapat boleh faham secara direct. Cuma ada satu, dia condemn Ben-Gvir tu sebagai Babel. Babel tu merujuk kepada Babylon. Dia adalah satu makian bersifat lokal atau bersifat standard. Mungkin hanya orang Israel saja yang faham maksud Babel tu. Dia merujuk kepada corruption ataupun salah tata kelola lah kot, no. Macam kita lah, kalau makian-makian setempat ni seperti korokmu, kita dah tahu daripada negeri mana kan. Peliak cakar kita dah tahu daripada negeri mana. Endasmu kita tahu daripada